Ujian penilaian tauliah tidaklah susah bagi orang yang memiliki pengajian dan juga pengalaman dalam pengajian Islam. Kerana apa? Kerana ujian penilaian tauliah ini diperuntukkan bagi calon-calon ustaz, calon-calon pemegang tauliah yang akan mengajar agama Islam. Tentulah kalau orang tersebut sudah bertahun-tahun menuntut ilmu dalam pengajian Islam, mampu untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Lebih-lebih lagi soalan-soalan tersebut berkaitan perkara fardu ain dan juga isu-isu semasa dalam masalah agama dan persoalan hukum hakam. Tapi sebenarnya untuk menjaga supaya calon-calon yang diberikan tauliah oleh MAIS ini, mereka ini sebenarnya membawa imej MAIS, yang mana takut kalau mereka tidak cukup dengan ilmu pengetahuan mereka, mereka akan menyampaikan perkara-perkara yang mungkin tidak bertepatan dengan ilmu-ilmu asas, khususnya saya katakan ilmu fardu ain.